Hai Nurlela, mendengar Calypso, Mambo Cha-Cha. Siapa dia? Adalah sebuah filem terbaru daripada Indonesia dan pengarah dia adalah Garin, man. Oi, dia ni buat cerita yang bukan galing-galing tau. Nama-nama besar punya cerita tau. Dan saya rasa filem Siapa Dia ni adalah satu filem Indonesia yang unik, lain daripada yang lain. Mungkin korang dah pernah dengar saya cakap benda ni kan, macam cerita Labinak tu pun saya cakap lain daripada yang lain. Lepas tu cerita Pocong tu pun lain daripada yang lain. Tapi yang ni memang like legit saya cakap lain daripada yang lain. Sebab filem ni musical. Oh, musical. So bila dia musical, kita expect dia akan like very fun punya cerita lah. Tidak, mat. Sini terus teranglah saya cakap dekat korang. Kalau korang tak ada apa-apa knowledge ataupun pengetahuan tentang apa itu sinema, tak ada pengetahuan tentang sejarah filem-filem Indonesia, tak ada pengetahuan tentang sejarah Indonesia tu sendiri, korang tak akan faham cerita ni. Sebab filem Siapa Dia ni adalah dibuat oleh orang filem kepada orang filem itu juga. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, macam saya cakap, saya expect dia akan jadi satu filem yang light, satu filem yang senang dihadam, macam filem Majika. That's a great example of how musical is. Tapi bila saya tengok ni, the first shot yang ditunjukkan tu dengan menari lagu tu semua, I was like, oh, banyak gila hint-hint dan juga reference kepada sejarah Indonesia, sejarah perfilman Indonesia. Contoh macam pembuatan filem Janji Joni, lagu Terang Bulan, penjajahan Jepun dekat Indonesia, revolusi anak jalanan. Like semua ni ada kena-mengena dengan sejarah Indonesia tu sendiri. And kalau korang tak tahu satu pun, this film is not for you. Tapi okey, ada tak baiknya filem ni kan? Ada. Okey, yang pertama sekali adalah sinematografi dia. Yes, dibuat oleh orang filem tu sendiri. So, every shot yang ditunjukkan ke dalam tu, wide shot, dia tunjukkan seorang karakter dan juga belah kanan dia ada banyak info-info tentang komik lah, apalah, apa semua. Semuanya ada makna-makna dorang yang tersendiri tau. Dan kemudian lagu dia lah. Lagu dia. Ada sesetengah yang saya rasa macam tak apa-apa kena lah. Tapi ada sesetengah tu is very catchy tau. Contoh lah, kami anak jalanan kuasa metropolitan, something like that lah. Lepas tu lagu Nurlela pun sedap. Hai Nurlela, mendengar Calypso, Mambo Cha-Cha dengan bongo. It's very, bila banyak kali korang dengar trailer, dekat trailer pun korang dengar banyak kali, korang akan invest dengan lagu tu. Korang akan sejam, sedap lah lagu ni kan. Satu lagi lagu yang layar, namaku layar, aku hanya di layar, hey hey itu aku. Dia macam tu. So dia lagu-lagu macam tu, dia catchy tau. Bila kita dengar, kita macam, aku nak cari lagu ni kat Spotify. Dan yang ketiga adalah pelakon-pelakon dia. Not every, adalah yang kaku sedikit, tetapi pelakon utama dia, Nicholas Saputra, saya tak pernah nampak dia sebagai seorang anak wayang yang sebetul-betul-betulnya. Dan filem ni like dia betul-betul ke dalam layar perak ni sendiri tau. Lepas tu ada My Lover, Ariel Tatum. Tapi dia muncul sekejap je kan. So macam tapi itu apa yang saya suka. Dan apa yang saya tak suka adalah sama juga, benda yang sama, pelakon-pelakon dia ada yang tak berapa nak perform, ada yang benda-benda saya macam, dia ni cringe lah, dia ni like pelakon macam, I don't know, sebab filem ni it's too art, terlampau seni. Ini yang saya boleh kata filem ni dia art berat. Ni memang art berat mat. Itulah, korang dah pun boleh tengok filem ni di program terdekat dengan korang. If you like a musical film dan korang tahu serba sedikit tentang Indonesia, sejarah dia, sejarah sinema apa semua, korang boleh tengok filem ni. Tapi kalau korang just nak masuk untuk tahu jalan cerita dia, if you want to know the story, if you want to listen to the music, if you want to connect with the characters, agak susah. Saya boleh kata dia agak susah lah. Dan filem ni benda yang menakjubkan bagi saya untuk filem ni lah adalah kita boleh ambil reference atau boleh remake balik filem ni untuk kita punya tau. Sebab legit dari sejarah perfilman kita, permulaan daripada filem Laila Majnun yang sampai dekat kita, filem pertama kita. Lepas tu pergi ke filem-filem P. Ramlee, The Journey of P. Ramlee tu sendiri. Lepas tu sampai ke penjajahan Jepun. Lepas tu evolusi
berkongsi daripada filem Fenomena, XX-Ray, Gerak Khas, KL Gangster, Munafik, Blood Brothers. Kita boleh buat ni, jalan cerita ni sebiji macam dorang tau. Sebab kita pun ada a long history of cinema sendiri. So itu saja saya punya review untuk Siapa Dia. So kalau korang dah tengok filem ni, apa pendapat korang? Apa review korang? Berapa rating korang? Cuba korang komen dekat bawah. Apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Ahai Nulela, sukanya berlaku mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengan bunyi kendang ingin serta